Doa sebelum tidur. Setiap malam, sebelum waktu tidur, Omar dan Hana akan menyiapkan kerja sekolah. Selesai menyiapkan kerja sekolah, mereka pun bermain. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Masa untuk Omar dan Hana tidur. Siapa tahu adab sebelum tidur? Tanya Papa. Saya! Jawab Omar dan Hana. Pertama, Omar dan Hana perlu tukar baju tidur yang kemas dan bersih. Kedua, Omar dan Hana perlu ambil wuduk supaya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, Omar dan Hana perlu memohon maaf pada Mama dan Papa. Keempat, Omar dan Hana perlu membersihkan katil supaya dapat tidur dengan tenang. Akhir sekali, Omar dan Hana perlu membaca doa sebelum tidur. Omar dan Hana pun tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah.